Bila kita masak nasi, bila nasi tu dah masak, kita akan ambil senduk kan, senduk ke sodek kan, betul tak? Kan? Kita akan kacau kita akan kacau nasi tu. Karih nasi tu, karih. Lepas karih nasi tu kita tengok dia akan melekat, nasi tu akan melekat dekat sodek ataupun kat senduk. Betul tak betul? Nah. Betul tak? Dia akan nampak melekat kat senduk tu. Betul tak betul? Lepas tu kita pun akan ketuk di periuk nasi. Supaya nasi tu akan jatuh ke dalam periuk. Betul tak betul? Tanya. Betul. Orang tua dulu dia larang. Orang tua dulu dia marah. Kalau ayah kita, tuan kita, kalau kita ketuk nasi di senduk, sodek ke serayut kan, di senduk di nasi di periuk tu, orang tua kita akan marah dan orang tua kita akan larang. Tak boleh buat benda tu. Jadi kalau nak buat macam mana? Ketuk di tangan. Maksudnya senduk sodek tu kita ketuk tangan, kita tahan tangan tu, kita ketuk biar nasi tu jatuh ke dalam periuk. Ketuk di tangan betul. Saya ketuk tangan baru biar nasi tu jatuh dalam periuk. Baik. Pasal apa orang tua dia marah? Sebab mengikut petua orang lama, dia kenapa anak-anak bini kita atau suami kita yang mana yang makan nasi tu, anak akan melawan. Dan bini kita akan bila kita buat macam tu, anak-anak kita akan melawan cakap ibu bapa. Tu, anak-anak kita akan melawan cakap ibu bapa. Dan rumah tangga suami isteri tu hidup dia tak aman, sentiasa bertengkar, tak selesa, panas baran. Sebab tu orang tua-tua dulu dia tak bagi, dia ketuk macam tu di tempat tangan, baru jatuh ke dalam periuk. Tuan-tuan cuba tenung tengok. Banyak rahsia orang tua dulu, petua-tua yang kita anggap tahyul, tetapi itulah petua orang tua dulu. Kan? Ketua dia lesak. Dulu ketua dalam periuk, dulu pakai periuk apa nama? Kayu api. Kan? Waalaikumsalam. Lah ni dah lah ni noh. Baik. Tengok.